Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustazah pengajar Tauhid untuk SMU dan semua anak-anak pelajar calon mumtaz SMU tahun 2026 insya-Allah. Jadi pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam satu majlis yang insya-Allah kita akan cuba merungkaikan, mencari solusi dan untuk kita cari bagaimana jalan kaedah untuk kita berjaya khususnya dalam subjek Tauhid SMU. Okay. Jadi yang pertamanya, Tauhid SMU ni adalah salah satu subjek yang mudah untuk lulus. Betul ke tak? Berapa betul? Sebab Ustaz Raya dah. Jadi yang pertamanya sebab apa yang kita nak jawab tu jawab pendek-pendek lah. Dan kalau selama ni awak kata panjang sikit, mungkin hari ni dia akan jadi lebih pendek. Kita tengok lagu mana. Jadi subjek Tauhid ni dia akan gabung dengan fiqh. Cuma saya tak tahu dah fiqh tu setara mana. Dan saya hari ni bukan nak ngajar, cuma nak mari berkongsi. Sebab saya yakin dah Ustazah awak belakang tu telah bagi banyak dah sebenarnya persediaan untuk menghadapi peperiksaan. Khususnya Tauhid ni banyak dah dia bagi. Cuma hari ni saya nak berkongsi bagaimana cara untuk kita jawab. Sebab sepanjang saya memeriksa kertas soalan, kertas jawab test skrip pelajar ni bermula 2012 sehingga ini banyak saya jumpa jawapan pelajar ni pelajar hak ngapa. Tetapi jawapan dia bila dia jawab tidak mendapat markah penuh oleh saya. Dan lebih malah lagi apabila ada pelajar yang kehilangan markah mudah. Sepatutnya dia tak hilang markah situ, tapi sebab mungkin dia cuai sikit ataupun dia lorak ataupun dia gaduh, maka dia kehilangan markah yang tidak sepatutnya.
Okey, pelajar makan belakang dah tak? Jadi bila makan ni saya bimbang. Nah, bila dia masuk ke perut, dia akan naik ke mata. Betul kan? Tambah lagi dalam bilik ada aircon. Okey. Maka gini, tafsir ringan tu dah. Saya sebut tauhid, awak sebut mumtaz. Boleh? Okey, tauhid? 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 Dengar belakang tak suara saya? Ni slow dah sikit ni sebab saat ni saya ada seminar juga tauhid di Asriah Bangun Cicah. Terus mari sini pula. Jadi setakat ni dia lagi lah suara saya. Kalau semakin slow tu minta maaf lah. Okey, jadi untuk tauhid kita tengok gapo yang ada untuk tauhid. Yang pertama bahagian soalan tauhid, saya yakin dah pelajar tengok dah soalan. Ada soalan ini. Soalan 2024 ada. Buka soalan 2024. Bukan saya nak rayak soalan ni masuk untuk tahun ni dah. Dah. Tapi nak tengok pembahagian soalan. Sebab kita periksa SMU ada berapa subjek? Tak ingat. 14 ke 15? 14 subjek. Banyak ke sikit 14? Banyak. Bila banyak, dia kena mengapa? Tunggu lah dulu dah. Tak ada. 14 subjek, tak ada nak mengapa. Tambah lagi kalau subjek tarikh Islam. Ataupun adat nusul. Banyak. Tak? Jadi, hari ini saya kira kawak untuk subjek tauhid kita ringkaskan ataupun sikit dah untuk tauhid, tapi markah dia banyak. Okey, bahagian yang pertama soalan tauhid bagi bahagian yang pertama mesti merangkumi 7 tajuk ni. Okey. Jadi dalam 7 tajuk ni dia ada tajuk yang utama. Tajuk utama ni maksud dia dalam perbahasan untuk bahagian yang pertama wajib kena ambil soalan daripada tajuk ni. Mana tajuk yang utama? Tajuk yang pertama. Mabadi'u Asyara li ilmi tauhid. 2024 ada, 2025 ada, 2026 pun ada. Soalan lagu mana? Tu tak boleh rayak. Setakat tu saja saya boleh rayak. Tajuk dia ada soalan diambil daripada tajuk ni. Lagu mana Ustaz tahu ada ya? Tu tak boleh rayak sebab apa? Okey. Yang kedua, tajuk yang kedua taklif wal mukallaf. 2024 ada, 2025 tak ada. Tapi 2020 ni ada. Okey, sebelum tu saya nak maklum awal-awal dan 70% soalan untuk 2020 ni soalan yang belum pernah keluar untuk tahun 2024 2020 ni 70%. Jadi kalau awak kata apa ataupun cikgu awak ajarnya boleh tengok ambil soalan 2024 ke 2020 ni ke 25 ke tak boleh guna kaedah tu. Belum lagi boleh digunakan. Sebabnya sukakan untuk yang awak guna dalam ini SMU ni dia baru je. Maka bila baru ni banyak lagi perbahasan ataupun bahagian-bahagian yang perlu ditanya dalam soalan SMU. Jadi dah 70% adalah soalan yang belum pernah keluar. Jadi nota awak guna nota lagu mana? Ada nota. Kau guna buku teks. Nota sama dengan tempat lain. Okey, bolehlah. Untuk rujukan boleh. Okey. Jadi tajuk dia, tajuk yang pertama, kedua,
adalah antara tajuk asas kepada perbahasan. Bila tajuk asas, maksudnya banyak soalan-soalan untuk bahagian pertama diambil daripada tajuk-tajuk. Gapo kita nak fokus selepas ni dah. Yang ketiga, tajuk yang ketiga, ma yajibu 'alal mukallaf wa aqsamul hukum al-aqli 2024 ada dan 2026 pun ada. Untuk tajuk soalan-soalan daripada tajuk ni. Okay. Kemudian tajuk yang keempat, taklid wa hukum iman muqallid. 2025 ada, 2026 pun ada. Ni 4 tajuk dia panggil tajuk asas kepada perbahasan bahagian yang pertama, ilmu tauhid. Maka banyak soalan-soalan yang diambil daripada tajuk. Contoh soalan 2024. Kita rujuk soalan 2024. Dah. Soalan yang pertama, arif ilmu tauhid syar'i. Tajuk nombor berapa? Tajuk nombor berapa? Tajuk pertama lagi. Dia ada 2 situ sebab 10 markah. Sebab apa dia bagi 10 markah lepas ni? Uzkur arba'ah faqat min asma' wal ukhra li ilmu tauhid. 4 sahaja daripada nama lain ilmu tauhid. Kemudian soalan ba, bayan samati ilmu tauhid. Tajuk nombor berapa? Tajuk nombor 1. Kemudian soalan jim, wadih masailul ilmu tauhid. Soalan nombor tajuk nombor 1. Nampak situ? Kita tengok soalan yang kedua, soal usani. Arif taklif wa uzkur salasatan faqat min ahkam taklifiyah. Tajuk nombor 2. Kemudian soalan ba, man ahli fitrah. Tajuk nombor berapa? Wa hati dalil min kitab ala annahum najuna min al-azab. Tajuk nombor 2. Kemudian soalan jim, limadha yashri hukm ahli fitrah. Juga ahli fitrah. Tajuk nombor okey. Nampak situ? Untuk penyusunan soalan dia. Sebab tu saya kata kalau awak faham bentuk penyusunan soalan, maka tak perlu ngapa banyak. Soalan as-soalul awal. Wajib dia akan ambil daripada tajuk yang pertama atau sedikit daripada tajuk yang kedua. Situ cara dia nak susun. Dia akan ambil daripada tajuk yang pertama ni untuk soalan pertama. Dia akan ambil daripada tajuk pertama, kemudian ataupun kadang-kadang dia ambil juga. Sama ada kalau 2024 ni dia ambil semua sekali daripada tajuk yang pertama. Okey. Ataupun dia akan ambil juga daripada tajuk yang kedua. Kemudian soalan yang kedua, dia akan ambil daripada tajuk yang kedua ataupun sedikit daripada tajuk yang ketiga. Dia tidak akan mengulang tajuk yang pertama ataupun tajuk ke-4, 5 ataupun ke-6. Awak tak usah pusing dah. Soalan dia akan ambil mengikut susunan tajuk. Jadi tajuk yang pertama mesti berada di soalan as-soalul awal. Tajuk yang kedua mesti berada di soalul awal ataupun di soalus sani. Kemudian untuk soalus salis sama juga. Sama ada diambil semua soalan daripada soal tajuk yang ketiga ataupun diambil sedikit daripada tajuk yang kedua. Itu susunan dia. Cuba tengok soalan yang keempat. Arif al-iman. Tajuk keberapa? Iman. Tajuk keberapa? Kalau tajuk iman. Tajuk yang tak ingat. Tajuk yang keempat. Tajuk yang keempat. Ma'al murad, ma'ilmu, din bidururah, juga tajuk iman. Kemudian bawah tu ara'ul ulama hukum natik dan dalil ataf.
ilmu bil iman. Ni semuanya tajuk iman. Okey. Kalau tengok kepada tajuk dia. Ni. Okey, tajuk iman. Duduk di tajuk yang ketujuh untuk soalan dianya soalan yang terakhir daripada 4 soalan. Okay, jadi untuk tauhid bahagian yang pertama, apabila awak mengapa ingat untuk 4 tajuk yang teratas tu 1, 2, 3, 4 sudah cukup untuk menjawab 3 soalan besar. Soalul awal, soalul sani, soalul salis. Untuk bahagian yang pertama ni dia bagi 4 soalan. Cuma pelajar diwajibkan menjawab 3 soalan besar sahaja. Jadi nak jawab 3 soalan besar tu sebenarnya sudah memadai dengan 4 tajuk. Dan tajuk untuk soalan yang keempat biasanya diambil daripada 5 dan 7. Soalan ni tu tak terbit lah. Tahun 2004 tak ada, 25 tak ada, 26 juga tak ada. Untuk tajuk yang ke-6. Okay. Jadi untuk 2020 ni soalan tajuk ke-5 pun ada, ke-6 pun ada, ke-7 pun ada. Cuma berada di soalan yang ke-4. Jadi pilih ada tu. Jadi kalau awak fokus kepada soalan tajuk 1 hingga tajuk 4, maka sudah memadai untuk menjawab 3 soalan besar. Tapi sekiranya pelajar rajin, sini saya yakin ni sebab tauhid tidur. Tauhid sebab pelajar mumtaz dia akan apa belah. Cuma sini untuk pengetahuan awak je lah. Kalau awak mengapa start daripada tajuk nombor 1 sehingga 4, maka sudah memadai. Nak ngapa gapo? Kalau awak tengok dalam buku teks ni banyak tu. Gapo nama dengan warna-warna semua sekali ni banyak. Obat tak ada ngapa. Sebab tu lah guna nota ni. Nota soal jawab. Banyak juga nota soal jawab pun. Ada satu nota saya tengok macam mana nota dia. Tengok ni boleh tu. Dia berbentuk soal jawab. Dia ada makna. Jadi kalau tengok kepada dalam ni banyak. Cuma rujukan utama dah. Salah. Rujukan utama pembinaan soalan adalah buku teks. Kalau tak ada dalam nota ni, tak ada tajuk tu atau soalan tu tak ada, maka kena rujuk buku teks. Sebab dia 100% pembinaan soalan rujuk buku teks. Okey, walaupun awak guna nota tak ada masalah. Sekiranya nota tu lengkap, tidak tinggal daripada buku teks. Okey. Ini bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua. Untuk bahagian yang kedua. Ada 3 tajuk sahaja. 3 tajuk besar sahaja soalan bahagian yang kedua. Sebab dia bagi 3 soalan dan pelajar diwajibkan menjawab 2 soalan. Okey. Jadi soalan untuk bahagian yang kedua, tajuk yang ke-8. Tajuk yang ke-8 merangkumi 2 soalan besar. Soalan mula-mula. Okey, jadi tajuk antaranya sifat salbiyah, sifat ma'ani, dud, tasasul, qidam, baqa, wahdaniyah, iradat, qiyam, bin nafsi. Tajuk sama juga untuk tahun 2020. Cuma hanya 2 soalan sahaja yang diambil daripada 24 dan 25. Selebihnya soalan yang belum pernah keluar. Jadi fokusnya tajuk yang ke-8. Untuk tajuk 12, 13 tu satu sesaja soalan. 12 soalan, tajuk 13 satu soalan. Jadi sebab dia nak pelajar jawab 2 soalan sahaja,
maka memadai dah sebenarnya apabila pelajar fokus kepada tajuk yang ke-8. 2024 ada, 2025 pun ada. Tajuk ni juga untuk tahun 2020 ni. Cuma hak mana? Wallahu a'lam. Fokus kepada tajuk ni. Kemudian tajuk 9, 10 dan 11 bukan sukatan. Ni je. 8, 12 dan 13. Okey. Jadi fokus kepada tajuk yang ke-8. Okey, jadi bila nak mengapa tu nak mengapa gapo? Saya yakin cikgu awak Ustazah ni royak dah. Nak mengapa gapo pelajar pun ngapa dah tak? Peksa baru ni kau tak ngapa lagi peksa baru ni. Percubaan. Ngapa dah kan? Cuma setara mana keputusan tu tak tahu dah. Okay, dalam setiap tajuk dia mesti ada ta'rif. Ini perbahasa paling penting. Dalam setiap tajuk wajib kena ingat. Dan soalannya untuk bahagian yang kedua banyak berkenaan dengan ta'rif. Lughah, istilah dan syar'i. Itu yang pertama. Wajib kena ingat. Kalau ada. Mesti ada. Setiap tajuk ada ta'rif. Yang kedua. Untuk tahun 2020 ni banyak soalan berkenaan dengan ta'rif. Sama ada lughah, istilah. Kalau lughah dia sekali selalu dengan istilah. Tapi kalau syar'i dia sore-sore je. Dia je. Kalau lughah mesti dia kena ada istilah. Syar'i dia je. Kemudian yang kedua makna. Sesetengah tajuk dia ada makna bagi tajuk tersebut. Maka kena ingat. Itu isi penting dia. Dan yang ketiga, ni asas kepada ilmu tauhid. Sebab dia tidak kecek saja, dia ada dalil dia. Yang ketiga ni dalil. Dalil nakli dan dalil akli. Wajib kena ingat. Khususnya bagi soalan bahagian yang kedua. Untuk sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu, setiap sifat dia ada tajuk. Dia ada dalil dia. Cuma fokus kepada sifat-sifat ni. Qidam, baqa, wahdaniyah, iradah, qiyam bin nafsi. Dia ada 20 semuanya. Cuma fokus kepada hak ni. Bapa kena fokus kepada hak ni. Tu ikut awak lah. Bapa tu jawab sendiri. Dia ada 20 semua sifat. Boleh mari je. Okey, ini pembahagian dia. Jadi yang keempatnya ada sesetengah tajuk dia ada aksam ataupun kismu bahagian dia. Maka tarif setiap aksam ataupun kismu tu kena ingat. Yang kelima ra'yul ulama. Kebanyakan dia tajuk untuk ra'yul ulama ni tahun ni di soalan yang pertama, bahagian pertama ada bahagian yang kedua ada 2. Ada ra'yul ulama. Pandangan ulama ni contohnya ma farqu bainal qadim ma ra'yul ulama bainal qadim wal azali. Tu duduk bahagian mana tu? Duduk bahagian yang kedua, sifat qidam. Jadi qadim dan azali. Bukan soalan itu masuk tu. Ada? Goyah lalu bukan soalan itu masuk. Tu contoh. Contoh soalan berkenaan dengan ra'yul ulama, pandangan ulama. Dan apabila ada pandangan ulama, dia banyak sebenarnya. Pandangan ulama ni banyak. Cuma pelajar tak perlu ngapa belakang. Hanya 2 sahaja. Sebab soalan ni dia akan berada di soalan jim. Setiap bahagian tu dia ada di soalan jim. Dan soalan jim ni 4 markah. Bila 4 markah sekadar jawab 2 sahaja. Walaupun ada 5 pandangan, jawab 2. Hak paling penting sekali yang ar-rajih. Tu paling penting. Hak rajih ni kalau boleh ingat. Pandangan ulama. Dan yang terakhir, hukum. Ada sesetengah tajuk, dia berbahas mengenai hukum. Bukan semua. Tidak semua tajuk.
Jadi nekara ni bukan berada pada semua tajuk. Kadang-kadang satu tajuk tu dia ada nombor 1 dengan 2 je. Ataupun kadang-kadang dia sampai nombor 3 je. Ataupun kadang-kadang dia ada bahagian tajuk bahagian yang keempat je. Maksudnya bukan dia ada ne, cuma merangkumi semua tu dia ada nekara. Jadi fokus kepada hak mana berkait nekara ni, maka fokus itu. Soalan-soalan berkenaan dengan nekara ni. Seterusnya pembahagian soalan. Ni tahu belakang dah ni. 4 soalan. Bahagian pertama jawab 3, 60 markah. Bahagian yang kedua jawab 2 soalan, 40 markah. Tapi kalau nak jawab belakang, saya galakkan pelajar jawab semua. Dah, semua soalan kalau ada jawapan. Sebabnya pemeriksa dia akan periksa belakang. Dia akan periksa semua hak pelajar tulis dan dia akan pilih mana markah yang paling tinggi. Jadi selagi awak boleh jawab, jawablah. Okay, untuk aras soalan, dia ada aras rendah sederhana tinggi. 70% soalan untuk tauhid ni soalan mudah. Tu syarat dia pembinaan soalannya wajib kena 70% ni soalan mudah. 20% sederhana, soalan payah hanya 10. Jadi dia letak lagu ni sebab nak membantu pelajar. Bukan tak sewi luluh, nak suruh biar boleh juga. Cuma tak boleh nak beri markah saja, mesti dia kena jawab, kena ngapa. Okey, jadi duduk mana soalan mudah, soalan payah ni? Dalam setiap soalan dia ada 3 anak dia, 3 soalan kecil. Jadi soalan alif ni mesti soalan aras rendah, soalan mudah. Berapa markah? 10 markah. Soalan mudah ni 10 markah. Dahlah mudah, banyak pula markah dia. Maka bila awak tahu dah susunan dia ni, pastikan soalan alif tu dijawab. Jangan tinggal. Ejahlah lagu mana pun, soalan untuk nombor 1 alif ni jawab. Semua bahagian soalan alif 10 markah. Jadi ejah untuk jawab soalan alif. Soalan alif ni berkenaan dengan apa? Pertamanya ta'arif. Berkenaan dengan ta'arif. Dia duduk situ. Yang keduanya berkenaan dengan makna. Yang ketiganya ada dalil juga. Dalil hak pendek-pendek. Wa awwalu wal akhiru. Dalil apa tu? Dalil apa? Boleh jawab hak tu mumtah tauhid. Dalil apa? Dalil huwa awwalu wal akhiru. Dalil kidam ataupun qadim. Gapo maksud kidam, gapo maksud qadim. Itu juga ada soalan mengenai perbezaan maksud. Okey. Yang kedua soalan sederhana, aras sederhana, dan soalan ini soalan payah sikit. Soalan payah ni lagu mana payah dia? 4 markah sahaja. Jadi sebab tu saya kata, pastikan soalan alif pelajar boleh jawab. Jangan tinggal ejahlah lagu mana. Dah tak kata kena ejah, boleh niru lah. Tu bergantung pada awak lah. Lagu mana dalam dewan periksa. Tapi ejah biar boleh jawab juga soalan yang pertama. Sebab 10 markah, banyak ni 10 markah. Contoh soalan mudah. Soalan berkenaan dengan ta'rif. Arif, ilmu tauhid, syar'i. Contoh. Itu soalan mudah. Yang kedua, uskur. Senaraikan. Sebutkan syarat taklif arba'ah. Pendek-pendek ya, jawab pilihan. Kemudian, contoh lagi. Kam adadu sifat salabiyah. Kemudian, lagi hati ad-dalil minal Quran. Ni dalil pendek ya. Contoh huwa awwalu wal akhiru. Kemudian ma makna, ma al-murad, ma al-maksud. Ni soalan-soalan yang berada di soalan pertama, soalan mudah.
Jadi bila awak nak ngapa tu, ingat soalan ni berada di soalan pertama. Aku kena ngapa biar ingat sungguh-sungguh ni sebab markah dia 10. Boleh fokus itu. Markah dia 10. Kemudian untuk soalan arah sederhana. Soalan ni berada di soalan ba setiap bahagian. Contoh soalan dia, bayin, terangkan, jelaskan. Bayin sama erti ilmu tauhid. Ni soalan 2024. Tak tubik dah lah tahun ni ya, sebab tubik je. Okay. Jadi ni dia letak di soalan ba. Payah sikit. Sikit je beza dengan soalan yang pertama tu. Kalau awak ngapa boleh. Dalam soal jawab tu ada dah. Boleh sebenarnya. Cuma untuk awak nak fokus kepada ngapa sikit sana, cuba semak. Buat boleh kaji sikit soalan 2024 dengan soalan 2025. Cari setiap tajuk tu mana soalan yang belum ditanya. Maka fokus kepada soalan-soalan tu. Supaya tidak ngapa banyak lah. Ataupun awak ngapa tak masuk. Jadi fokus kepada soalan-soalan yang belum pernah keluar. Cuma ada jugalah soalan yang pernah keluar dah. Tak banyak. Bahagian yang pertama 2 soalan. Bahagian yang kedua 2 soalan juga. Okay, daripada banyak-banyak. Kemudian soalan aras rendah lagi. Hati ad-dalil nakli. Bila soalan mengenai dalil nakli ni berada di soalan ba, dia panjang sikit. Kalau hak sana huwa awwalu wal akhiru. Hak ni dia panjang sikit pada tu. 2 kali ganda daripada hak tu. Kemudian lagi ma al-murad. Contoh ma al-murad bi ma ilmu minad-din bid-darurah. Ada soalan lagi. Ma al-murad ni. Jadi kalau ada dalam nota awak tu, nota soal jawab tu, pastikan awak tengok sebab ada soalan bentuk lagi ni. Ma al-murad bi ma ilmu minad-din bid-darurah. Jadi kalau ada perbahasan dia di dalam buku teks ni mengenai murad lagu ni, maka kena ingat ada soalan dia untuk kuekso. Dia akan masuk juga. Soalan ni bentuk ni rasa ada untuk 2026. Jadi tengok dari nota tu sekiranya ada berkenaan dengan al-murad lagu ni, maka kena ingat apa maksud dia. Okay, kemudian soalan aras tinggi. Kebiasaannya berada, bukan kebiasaan lah, memang berada di soalan jim setiap bahagian. Jadi soalan dia berkenaan dengan dalil akli. Soalan dia dalil akli itu mesti soalan aras tinggi dan markah dia hanya 4 markah. Sebab dia mengambil kira pelajar payah nak ngapa dalil akli. Khususnya bahagian yang kedua tu. Berkenaan dengan sifat-sifat tu dia semua ada dalil akli. Dan dalil akli ni dia panjang sikit dan ayat dia pun belik. Maka untuk tahun ni ada dalil 2 tak silapnya. Untuk dalil akli bahagian yang kedua tu cuma tak tahulah tajuk mana. Wallahu a'lam. Tapi ada dalil akli. Okey. Kemudian lagi dalil akli sekiranya berada di soalan jim, dia panjang sikit. Dia panjang dan untuk bahagian bahagian pertama. Soalan bahagian yang pertama. Kalau dalil nakli. Okay. Lagi soalan dia berbentuk wabih, jelaskan masailu ilmu tauhid. Itu masuk juga dalam aras tinggi. Dan lagi hukum ataupun ra'yun. Ra'yu daripada contoh soalan dia bayan ra'yu mazhab al-maturidi fi tariq wujud al-ma'rifah. Ini pandangan ulama ataupun hukum. Juga soalan jim dan 4 markah. Dia letak semuanya soalan-soalan payah ni berada di jim dan markah dia pun sikit dah 4 markah. Okey. Jadi hak tu pembahagian supaya pelajar nampak
Dah, bab ni saya kira calon-calon mumtaz SMU Tarbiyah Islamiah Kuala Kajang 2026, insya-Allah. Terima kasih. Tauhid, 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 insya-Allah. Jadi pelajar tak ramai ni saya suka sebenarnya. Bila ustazah mengajar ni dia boleh tahu sorang-sorang mana kelemahan. Kalau pelajar saya dia ada tak sing apa. Sini ada, tak ada tak. Dia kata tak sing apa Ustaz. Saya halau nak ngapa ni. Tak boleh alergi. Kalau ngapa ni marilah ada penyakit. Penyakit ke apa? Penyakit ngatuk dia kata. Kalau ngapa. Saya kata tak apa, tak sing ngapa tak ada masalah dengan saya. Tapi syarat dia kena buat ikut keedah saya. Dia kata tak apa. Asal kau jangan ngapa je. Sebab dia kata daripada ngapa ni baik perintah kubah. Perintah kubah ni dia letih mata je. Tapi ngapa ni nak jaga, nak ingat. Ayuh dah. Nak tulis pula. Maka saya kata tak apa. Kalau nak tak sing ngapa, boleh. Pertama sekalinya cari buku log paling tebal atas dunia. Sini berapa muka surat? Buku log paling tebal. Berapa ratus? 500. Lebih kurang lah. Sebab saya pun tarbiyah Islamiah juga. Tapi cabai pak. Sini Kuala Kajang. Nama yang sama. Tempat yang lain. Okay. Jadi dia pun belilah buku tu 500 muka surat. Okay. Saya kata langkah yang kedua. Saya pun bagi soalan kepada dia. Soalan tauhid saya bagi. Saya kata saling soalan dia sekali, jawapan dia 50 kali. Dia pun saling. Saling. Saya kata bila siap tu, mari jumpa saya pula. Dia pun marilah siap 50 tu 2 hari. Siap dia saling, dia pun mari jumpa. Dia mari jumpa tu saya kata, tulis mula apa yang awak tulis tu tanpa melihat kepada nota. Dia pun tulis. Tulis boleh sekerak ya. Boleh sekerak. Saya kata tambah lagi 50. Saling lagi 50. Sebab dia nak ikut sebab ada perjanjian sebenarnya. Buat perjanjian dengan dia. Secara bertulis. Saya pun tunjuk ni. Ni tengok awak janji ni. Dia ada tanda tangan semua sekali. Janji tak singgah apa. Tapi ikutlah awak randah tak boleh dulu. Okay, kemudian dia saling pula. Dalam masa 2 hari. Cukup 100. Dia mari pula. Mari pula tu, dia saling juga tinggal perkataan. Saya kata saling lagi 50. Dia saling sampai 200. Dia marilah jumpa saya selepas 200 tu, dia tulis. Boleh tulis. Alhamdulillah. Selesai soalan. Kemudian saya bagi soalan lain juga pula. Sama juga. Dia buat dalam bentuk tu. Jadi bila tu Bik Rizak periksa. Dia periksa tanpa. Jadi Rizak periksa tu, dia boleh berapa agak-agak. Agak-agak boleh berapa? Hotel Singapura. Tidak mutah tu tidak lah. Sebab dia ni antara pelajar duduk belakang-belakang lah. Bukan belakang sini ni. Saya cerita orang Mongolia ni. Orang sini tak ni, bukan belakang sini. Dia antara pelajar hak malah. Sebab tu dia main cuma jujur dia nak juga. Tapi tak sedang dengan keadaan mengapa. Jadi bila tu Bik Rizal tu dia boleh jayid. Alhamdulillah. Jadi keseluruhannya lagu tu. Okay. Jadi kalau sini pun nak buat lagu tu boleh, tak ada masalah. Cari buku pada tebal atas dunia. Tak salah. Kalau malah. Tapi ni tak lama ni. Saya pernah pergi seminarnya. Calon dia 408 orang. Calon SMU pun level. Jadi hak belakang tu maklum dah. Lagu mana dah. Jadi bila tak ramai gini sebenarnya saya lebih suka. Tak ramai lagu ni. Dia lebih fokus. Cikgu pun boleh tahu ni. Sorang-sorang mana kelebihan, mana kekurangan dia, mana kelemahan dia. Ni bila tak ramai. Jadi sebab tu saya yakin lah. Dengan pelajar berapa orang ni? 20 orang. Saya yakin ni adalah calon-calon mumtaz untuk SMU Tarbiyah Islamiah Kuala Kajang 2026 insya-Allah. Okay.
Jadi kita tengok seterusnya bagaimana, lagu mana kita nak jawab lengkap supaya jawapan kita boleh markah penuh, 5 markah kalau soalan lagu. Lagu mana nak jawab? Sebab sepanjang saya periksa kertas ni banyak pelajar-pelajar, ramai pelajar-pelajar dia ngapa. Kita tahu dia ngapa tu sebab dia ada jawapan. Cuma jawapan dia silap dari sudut penulisan dia, maka dia akan hilang markah yang mudah. Tidak sepatutnya dia hilang. Hilang markah. Banyak ke markah ni? Banyak ke sini? Markah ni banyak? 1 banyak. Tak tahu? Itu bila 1? Banyak lah. 1 banyak. 1. Kalau 1 ni banyak, 10. Lagi banyak. Kalau 100, banyak-banyak. Kalau 1000, berapa? Ingat 1 markah dalam periksa sangat besar nilai dia. Masa mana dia bernilai besar tu? So lagi nak lulus. Dah. 39 Ustaz tak dihajar ke so lagi nak dulu. Ustaz ni habis cari dah. Habis cari dah nak bagi so markah. Tak jumpa. Jumpa-jumpa mana kesilapan dari sudut penulisan markah. Nak bagi markah dia silap. Tak bagi markah tak lulus. Berapa so markah lagi nak lulus. Sama juga situasi lain. So markah lagi nak mumtaz. Mana baik dia dengan mumtaz? Tentu dah mumtaz. Jadi semarkah nak mumtaz. Ustaz cari-cari nak bagi juga dia mumtaz ni. Sebab dia tahu dia ni daripada Tarbiyah Islamiah Kuala Kajang. Jadi nak bagi juga semarkah supaya dia boleh mumtaz. Sebab janji tu, hari ni pelajar mumtaz. Jadi nak bagi-bagi cari juga tajuk. Tengok-tengok adalah soalan yang dia buatnya silap jawab. Sepatutnya dia tidak rugi markah situ. Tapi dia rugi markah sebab kesilapan menulis jawapan. Okey. Jadi hari ini contoh soalan dan jawapan yang lengkap. Jadi bagi pelajar SABK, Tarbiyah Islamiah Kuala Kajang. Nah, pelajar mumtaz. Jadi bila pelajar mumtaz, saya nak jawab lagu ni. Sebab setakat ni saya tak periksa lagi kertas daripada Kuala Kajang. Tak pernah lagi. Sebab sebelum ni dia bagi sekolah-sekolah besar. Saya malas sebenarnya nak periksa sekolah besar ni. Sebab pelajar dia jawab belakang. Bila jawab belakang ni letih kita. Terutama sekali sekolah-sekolah tahfiz. Dia akan jawab semua. Saya pernah periksa tahfiz Tanah Merah. MTS Tanah Merah. 99% pelajar jawab semua soalan. Bagaimana? Nak periksa? Pendek kata tak lama lah kita periksa ni. Sebab apabila pelajar jawab semua soalan, pemeriksa wajib kena periksa. Kemudian bila dia periksa, barulah dia cari jawapan yang soalan yang markah dia banyak. Barulah dia pilih. Jadi bila periksa, pelajar tulis belakang semua jawapan dia tulis, tak lambatlah nak sudah ni. Jadi pelajar sekolah ni, saya harapnya jawapan dia lagu ni tahun ni. Boleh ke? Jangan duduk lorak, jangan gaduh. Sejak setengah ni lama. Nah, apabila kita kaji-kaji, pelajarnya yang menghafal dapat jawab sempurna. Dia hanya mengambil masa 45 minit sahaja. Nah, 45 minit lagi nak warga apa? Nak warga apa? Tahu dah jawapan, cuma dia nak jawab tu malu. Nak warga apa biasa? Tidur. Tidur ni buat masa ni? Tak, dia buat apa?
Semuk semula jawapan 10 minit. Lepas tu lagi, dia 45 minit lagi lebih tu. Lebih lagi nak buat apa? Paling-paling kurang pun 15 minit lah semuk. Semuk semula jawapan. Lebih masa lagi? Tidur buat apa lagi? Tempat paling sedap sekali tidur adalah Dewan Peperiksaan. Jalan tak? Tapi kalau orang luar tu, orang tua, tempat paling sedap sekali dia tidur mana? Kalau mek-mek awak lah, ada mek-mek sini dah. Yang ada penyakit payah tidur, saya bagi 2 ubat. Ada tak sini mek dia payah tidur? Malam. Ada 2 ubat. Di situ tidur lalu. Mana? Kalau ada lah. Ni hak ketua tu Bama. Dia kata kalau ada orang-orang tua ke yang payah tidur, nyakit dia payah tidur malam, jangan pergi cari ubat di hospital ataupun di farmasi. Tak payah. Habis viti kan? Lepas tu gimana? Bawa dia pada hari Jumaat ketika khatib membaca khutbah, letak dia di dalam masjid. Confirm. Tepat paling mujarab, pipis tak habis. Confirm. Tanya ni hak lelaki belakang, tak percaya. Tu khatib naik, Assalamualaikum tu dia pun hanggup jolo. Rapat lata. Tak percaya tanya ni. Tepat paling mujarab. Untuk tidur. Tu so tepat. So lagi mana? Kalau mek awak payah jenis nyakit payah tidur, bawa dia di majlis-majlis kuliah agama, kuliah maghrib ke, kuliah-kuliah agama mana-mana, letak dia situ, confirm dia akan tidur. Tak percaya terang. Tak percaya terang dah. Jamu-jamu kini dia letak situ, confirm. Lah kali kan nak bangun orang nak tulis dah. Itu tepat hak paling mujarab. Jadi hak pelajarnya mana? Dalam dewan biasa. Confirm. Jadi bapa saya royak gitu tu. Sebab saya pernah periksa satu kertas yang mana kertas dia tu ada peta. Saya pernah jumpa ada peta. Cuma saya tak boleh nak detect. Peta tu peta rumah dia ke? Peta sekolah dia. Sebab cari dalam Google Map tak jumpa. Tak ada. Dia tak tunjuk gimana. Ada kesan. Tapi kering dah lah. Kering dah. Kering dah takut tetek dengan orang lain. Dah kering dah. Cuma bekas kesan dia tu ada. Dan kesan dia tu dia kena atas tulisan. Tulisan tu nasib baik dia tulis dengan pen. Jadi bekok dah lah tulisan tu sebab kena asid. Bahaya ya tu asid tu. Wujud kering dah. Ada. Rayaknya ada. Jadi untuk pensel ni jangan tulis dengan kalam atau pensel. Dan saya ulang. Jangan tulis dengan pensel jawapan awak. Pastikan tulis dengan pen hitam ataupun biru. Pastikan dengan pen hitam, biru, merah haram. Bapa pen merah haram? Sebab hanya untuk pemeriksa sahaja. Kemudian seterusnya. Kita tengok sini, jawapan yang lengkap 5 markah. Dia ada belakang. Muqaddimah soalan, makna al-ilmu tauhid, syar'i, sehinggalah jawapan dia, af'ali. Lengkap. Boleh 5 markah. Jadi jawapan untuk tarbiyah Islamiah Kuala Kajar ni, saya nak lagu ni lah. Kalau nak markah penuh lah. Sekiranya pelajar jawab lagu ni. Berapa markah? Agak-agak lah. Kira lah hari ni. Untuk sikit lagi boleh jadi pemeriksa. Kira jadi pemeriksa. Awak jawab soalan tu tengok. Aku jawab lagu ni boleh berapa markah ni agak-agak. Tak tahu, tak boleh nak agak. Pergi balik bicara dengan Mek. Mek, kita buat lagu ni boleh berapa agak-agak Mek?
Agak-agak berapa tu daripada 5 markah? Supaya awak tahu. Awak tulis jawapan tu, boleh agak dah. Markah tu boleh berapa? Boleh berapa tu? Kalau jawapan lagu ni masih lagi boleh 5. Berapa boleh 5? Berapa boleh 5 lagi? Sebab jawapan dia ada sempurna. Cuma dia tidak ada mukadimah. Lepas tu, mukadimah ni ada markah ke tak? Ada markah ke tak mukadimah? Ada markah. Bila dia ada markah? Bila pelajar tulis lagu ni. Gapa dia yang kurang situ? Gapa kurang? Mukadimah ada. Tengok jawapan dia. Ifrad al-ma'bud bil ibadati ma'al intiqadi wahdaniyah. Setakat tu. Separuh sahaja. Jadi kalau dia tulis jawapan tu, setakat tu dia boleh 2 markah daripada 5. Tetapi sekiranya jawapan dia ada mukadimah, maka dia akan dapat 1 voucher untuk 1 markah. Tu masa tu dia membantu pelajar. Sekiranya jawapan dia tidak lengkap, maka mukadimah tu membantu dia. Jadi bolehlah situ 3 markah. Tapi pelajar Mumtaz Kuala Kajang ni saya tak sihat tu. Saya nak ni. Dah, boleh. Janji? Janji? Boleh? Boleh dah? Sebab saya kira pelajar ni pelajar Mumtaz. Saya mari jauh-jauh ni daripada Tumpak. Mari sini jauh semata-mata nak kongsi dengan pelajar ni lagu mana nak boleh Mumtaz untuk tauhid. Cuma fiqh lah pula ya. Lagu mana fiqh? Tauhid ni sesat dah, tak ada masalah dah. Jawapan dia pun pendek dah. Ngapa pun sikit dah. Cuma fiqh pula. Sebab dia campur dengan fiqh dan dibahagi 2. Baru tahu markah berapa. Tu. Dah, boleh tak ada masalah. Orang sebelum ni pun boleh berjaya, boleh Mumtaz. Kalau awak tengok orang-orang boleh Mumtaz sebelum ni kepala dia besar mana? Ada besar meja? Bunyi pula. Ada besar meja? Tak ada dah. Kalau awak tengok pada dia Mumtaz SMU pun pada dia ada besar spekal. Ada pun bijak. Tak ada dah. Sama je. Super dengan awak juga. Pada sama je. Sama saya je. Cuma dia beza di apa? Beza di apa? Rajin dengan malas. Rajin dengan malas. Beza situ. Tapi tengok kepada muka ni, muka rajin belakang ni, cerah dengan ni belakang ni. Kalau jerawat sikit sebanyak tu bahasa dia kata penyeri. Penyeri muka. Biasalah tu. Kalau tidak tak, tak ada juga orang jatuh muka leceh jadi gini. Bahayalah ni banyak ramai gini. Kota baru tu malam-malam gini ada. Janganlah tu jauh ni tak apa sini saya duk Kota Baru dekat. Salah gini tak retak sikit jumpa dah gini jalan. Gera-gera aku nak sepak. Ramalan ni. Jadi sini tak ada ni kerah lah. Kau ni original tak? Alhamdulillah. Semuanya original. Hak belakang tak payah bimbang. Semuanya original. Alhamdulillah. Okay. Jadi untuk soalan ni, jawapan yang sempurna. Saya nak tadi. Jadi, kita tengok pula apabila soalan bentuk uskut sebutkan. Contoh, uskut isnaini faqat min ahkam taklifiyah. Isnaini min ahkam taklifiyah ijab tahrim. Jadi walaupun jawab dia pendek, satu perkataan saya galakkan pelajar susun lagu tu. Susun lagu ni. Pendek je, tapi susun. Ni jawapan yang lengkap. Boleh 4 markah. Sekiranya pelajar jawab lagu ni, boleh berapa markah? Agak-agak lah. Tak apa, salah pun. Agak-agak boleh berapa? Ada jawapan dia tu. Cuma tak ada mukadimah, tak ada nombor. Boleh berapa agak-agak? Boleh?
4 markah. Sebab ada jawapan. Bagi saya lah. Kalau saya bagi 4 markah. Cuma ada perbahasan di kalangan pemeriksa. Dia kata lagu mana? Mana adil bagi pelajar yang tulis jawab dia lagu ni sempurna. Dia habis 3 batai pen nak tulis. Habis dah awak 3 batai pen nak tulis jawab pen. Sedangkan hak ni pendek je jawab pen dia. Tapi kita bagi markah yang sama, 4 markah. Dia kata, adil kata. Ni pernah berlaku lah perbahasan di kalangan pemeriksa. Dia kata adil kata. Nyaknya lah pelajar ni, dia tulis banyak ni, habis 3 batai pen nak tulis jawapan ni. Tapi markah dia sama dengan hal ni. 4 markah. Adil ke tak? Tak adil lah dia kata. Maka dia kata, hal ni tak apalah dia tulis banyak, boleh markah 4. Maka bila tulis lagu ni, sepatutnya bagilah 3 markah. Cuma perbahasan panjang tu, last kalinya, kerana dia terbit ikutlah. Bergantung kepada sekiranya pelajar tu ada jawapan. Sebab kita ni bukan nak cari salah pelajar. Bukan nak cari salah. Kita nak cari mana tepat jawapan pelajar yang boleh diberi markah. Kalau jawapan dia ada, walaupun jawapan dia tu tak ada mukadimah, tak apalah kita bagi 4 markah juga. Supaya pelajar ni dapat dibantu. Sebab kita bukan nak cari salah. Kita nak cari mana tepat yang boleh diberi markah. Jadi kalau boleh kepada saya juga, saya akan bagi markah penuh. Cuma kalau pemeriksa lain tu terpulang atas dia lah. Okay. Jadi bapa jawapan kita kena susun lagu ni. Seboleh-bolehnya susun lagu ni. Sebabnya kebanyakan pelajar ni bukan tulis sehuduh, tapi tak comel. Kebanyakan lah. Sini saya tak tahu sebab tak tengok lagi tulisan dia lagu mana. Cuma pernah saya periksa ni kebanyakan pelajarnya tulisan dia bukan huduh, tapi tak comel. Tak ada gambar tu tak sekira lah. Jadi bila tulisan kita ni tak berapa comel, maka biarlah susunan jawapan kita tu nampak jelas. Pertama dari sudut susunan, yang kedua dari sudut tulisan. Kalau dia ada titik ke tak? Ada, ke sini tak ada titik. Takut sini tak ada titik mana tahu mazhab lain. Kalau ya, biarlah titik tu ada 2. Kemudian kalau nun, dia titik tidak sama dengan ta, ada titik 2. Kemudian hak biasa, hak paling banyak sekali kesalahan huruf ha bulat tu. Ha bulat tu. Ada dia sambung ke atas, bulat dia duduk atas. Suka bunga tu ada ke atas, ada hak ke bawah. Bulat dia tu duduk ke bawah, ada bulat duduk tengah-tengah. Hak bulat duduk tengah-tengah ni lah payah. Huruf gapo dia sambung. Tak tahulah hak dia ni hak gapo, mazhab gapo. Jadi sebab tu apabila tulisan kita ni bukan huduh tapi tak comel, maka pastikan susunan jawapan kitanya sempurna comel. Dan tulisan tu ada hak tulisan halus ke sini. Halus je tulisan dia. Saya ni mata 4 dah tapi tak nampak lagi. Ada ke sini? Dah, kalau ada hak tulisan halus ni, balik lepas ni awak carilah susu full cream ke, Nestem ke, jamu banyak dia. Dia jadi besar sikit. Dah. Biar dia jadi besar sikit. Tolong jangan tulis tulisan yang halus. Sebab pemeriksa ni kebanyakannya orang tua-tuanya anyong ke dia. Nang duduk biasa ketawa tu tak titik air dia. Bapa nak cari sosok jawapan dia tu kena fokus sungguh-sungguh. Tak titik air dia. Jangan guna tulisan yang terlalu halus. Lepas nak guna tulisan besar ke? Jangan tulis besar lutut sosok huruf. Agak-agak lah.
Agak-agak awak tengok, comel dah. Kalau tengok tulisan awak ni, comel dah ni. Awak sendiri tahu dah. Apa saya tak wajak, tak tunjuk belakang nak tengok. Boleh dah. Ni. Ni boleh dah. Comel lah. Kau tulisan dia. Kau belajar kau belakang sini. Comel belakang tulisan ni. Kalau setara ni tak apa. Aku ada. Ni tak apa saya tak tunjuk Jangan bimbing waktu siwak tubik nak. Mana tulisan awak? Ni besar dah. Kau tunjuk hak besar. Saat ni halus. Setara ni tak apa lah. Dah model. Tidak besar, tidak kecil. Jadi hak tulisan kecil. Hak besar tu tak apalah. Hak kecil terlalu halus. Jadi tolong besar jangan banyak sikit. Bagi susu, bagi nesta, bagi nasi boleh tuyuk dia insya-Allah. Dia besar tulisan Sebab lama saya jumpa tulisan halus ni nyanyolah kepada pemeriksa. Okey. Jadi sebelum kita tengok susunan untuk jawapan Susunan untuk jawapan sebab pelajar dikendaki menjawab. Contohnya soalan 2024 ni, dia bagi soalan lagu ni. Soalul awal 20 markah ada 3 soalan. Jadi untuk ketiga-tiga soalan ni yang awak jawab dalam satu muka surat sahaja. Contohnya ni kita kaji. Jawab 3 soalan ni dalam kertas satu muka sahaja. Kalau boleh lah. Kecuali kalau tulisan dia tu besar lutut sehuruf tu tak ada awal lah. Hak tulisan biasa, dia akan lebih. Bawah ni banyak dah. Biasa awak jawab, hak halus tu, dia akan lebih banyak bawah. Tinggalkan kosong. Jangan sambung untuk soalan yang kedua. Tak perlu. Soalan sani tu, bawah tu. Jadi 3 soalan tu awak jawab sini, 3 jawab saja. Dan untuk soalan sani jawab di muka lain. Biasa dia tidak belakang depan gini. Jawab semuka-semuka. Awak jawab sebelah ni. Belakang ni tak payah jawab lah. Sebab kertas ni awak boleh minta dengan pengawas periksa. Buatlah banyak lah pun tak apa. Tapi buat dalam semuka je. Buat semuka. Untuk soalan sani ambil kertas lain semuka juga. Belakang ni tak payah. Guna banyak kertas, tak ada masalah. Jadi awak jawab semua sekalinya. Bila jawab 5 soalan, 5 muka awak jawab. Bapa buat lagu tu supaya jawapan awak ni tersusun. Sebab saya pernah jumpa soalannya dia jawab dalam satu kertas ni 3 soalan. Soal awal, soal sani, soal salih tu dia sambung pula di muka surat lain. Cuma hak dia sambung tu tak jumpa. Bila kita periksa-periksa, last kali tu barulah jumpa duduk di muka surat yang terakhir. Bawah sekali, dia pun tanda situ. Jadi, hak tu tidak tersusun lah, jadi kubah. Mungkin sebab dia tidur tadi, pengawal periksa kata, masa menjawab sudah tamat. Sila semak kertas soalan. Dia pun pakai tak semak. Bangun daripada tidur, tidur pagi. Maka berlaku lagu itulah. Jadi untuk pelajar mumtaz SMU Tarbiyah Islamiyah Kuala Kajang, saya harapnya jawapan dia ikut sebagaimana kita bincang pada hari ini. Boleh? Tauhid? 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 InsyaAllah. Okay, kita pergi lagi. Laki memang 7 orang ni dah. Hak lain sudah pupus. Kalau sekolah saya ramai laki. Sini ramai puan hampir pupus. Tak lama dah tu nak kiamat. Tanda-tanda kiamat. Seterusnya. Soalan berbentuk dalil. Ini ramai kesilapan yang pelajar tulis jawapan, dia kehilangan markah yang sangat mudah. Tidak sepatutnya dia hilang walaupun satu markah. Biasa mana silap? Ada? Ada kalau Allah Ta'ala.
Sini buat gitu juga. Tak tulis. Tulis. Alhamdulillah. Jadi, kebanyakan pelajar apabila dalil nakli, ramai yang hilang satu markah. Apabila dia tidak tulis kalau Allah Ta'ala. Ngapa kau kalau Allah Ta'ala ni? Tak ngapa dah. Tak ngapa pun boleh tulis. Tapi ramai pelajar yang tinggal hak ni. Sebab dia kira tidak penting. Dia terus ayat Quran lalu. Apa dia tulis gitu? Sebab sebelum masuk dalam dewan periksa tu dia duk ngapa Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum Allah 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 Allah. Masuk dalam dewan periksa tu adalah rasa dia Allah 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 tulis lalu Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Tak ingat dah kalau Allah Taala. Pagi tu baru dia ngapa bukan dari sini ni dah. Ni pelajar mutah ni. Dia ngapa tahun lepas lagi ni. Tahun ni nak tunggu jawab dah ni pelajar ni. Jadi ingat apabila dalil nakli pastikan ada kalau Allah Ta'ala sebab dia akan mengurangkan satu markah sekiranya tidak ditulis. Contoh soalan. Jawapan. Ada jawapan dia. Cuma tak adanya kalau Allah Ta'ala maka dia hilang satu markah. Sini so, depan lagi so, lepas dah tu so. Jadi banyak juga. Jadi sepatutnya tidak hilang markah sini. Boleh 4 markah penuh. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Kemudian satu lagi berkenaan dengan dalil. Dalil daripada ayat Al-Quran. Jangan bubuh bagi. Nak bubuh bagi juga. Bubuh tak ada masalah. Cuma bila salah bagi, salah jawapan. Ingat dah sebab dia tidak suruh bubuh bagi maka tak payahlah pandai-pandai nak bubuh bagi tapi nak bubuh juga pastikan baris tersebut betul sebab apabila salah bagi untuk dalil nakli maka salah jawapan mudah tak payah bubuh bagi tulis saja Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum abun pula jadi tak payah bubuh bagi untuk dalil tu nasihat sayanya. Ataupun mana-mana jawab awak tak perlu bubuh bagi. Tak ada soalan yang menghendakkan kepada pelajar bubuh bagi. Tak ada syakil. Semuanya hanya jawapan yang tidak perlu kepada baris. Boleh. Sebab bila bubuh baris ni nak nyorah salah. Dia akan tolak lalu markah dia. Sepatutnya boleh markah penuh. Tapi sebab salah bagi. Okeylah. Jadi untuk ayat Quran tak perlu bubuh bagi. Seterusnya soalan berkenaan dengan bahagian. Dia tanya bahagian gini. Ijmalan tafsiran ni jawab terlengkap. Ma hukum ma'rifah ilmu tauhid ijmalan wa tafsiran. Hukum ma'rifah ilmu tauhid ijmalan wujuban ainian ala kulli mukallaf zakara aw unsa tafsiran fardu kifayah. Ini boleh markah penuh, ne markah. Biasa soalan ni berada di soalan alif. Dia kira soalan mudah. Okey, sekiranya pelajar jawab lagu ni. Berapa dia tak ada. Ijmalan dan tafsiran tak ada. Nak beri berapa markah? Nak beri berapa markah ni kalau dia jawab lagu ni? Agak-agak. Berapa markah ke? Berapa? Ne. Oh, bagus. Ne juga. Lagi? 4 markah. 4 markah. Ada lagi? 4 markah ni kerolek. Ada lagi? 2 markah. 2 markah tak hijau masing. Berapa markah sepatutnya? Paling tinggi dia akan dapat 4 markah daripada 6. Paling rendah dia akan dapat 0. Mana silap dia? Okey. Kalau dia tulis lagu ni. Pertama pemeriksa dia akan tengok. Soalan tu dia sebut ijmalan dulu ke tafsiran dulu. Sekiranya dia sebut ijmalan dulu, dia akan tengok pula di jawapan pelajar. Pelajar tulis ijmalan dulu ke tafsiran dulu. Dia tulis ijmalan dulu. Maka dia boleh dapat 4 markah. Tapi sekiranya jawapan dia tulis fardu kifayah dulu. Maka jawapan dia 0. Saya lah. Ni pelajar ngapa ni ada jawapan dia ni. Payuh nak ingat ni. Wujuban ainian ala kulli mukallaf zakara al-unsa ni sebulan mereka ingat ni.
Tapi sebab kesilapan dia, kalau dia buat lagu tu, rugi dah 2 markah. Tapi kalau dia buat jawab fardu kifayah dulu, kosong markah. Itu bezanya. Jadi pelajar muntah ni jangan buat lagu tu lah. Ingat. Kalau ijmalan, boleh ijmalan, tafsiran. Jangan duk bimbel, tak sudut lorak lah. Masa sejam setengah. Dia bagi sejam setengah ni memadai. Paling-paling lama pun pelajar dia akan jawab dalam masa sejam. Sebab pendek-pendek dia jawab pen ni. Pendek-pendek ya jawab pen ni. Jadi sejam. Ya, pelajar biasanya jawab sejam. Setengah jam lagi ni boleh tahan nak buat apa dia. Jadi tak usah duduk lorak. Awak cek pula jawapan. Takut berlakunya kesilapan lagu ni, markah yang awak dapat sepatutnya tidak hilang. Tak boleh markah penuh. Okey, ini soalan berkenaan dengan pandangan ulama. Ma ra'yu jumhur ulama wa Imam Abi Hanifah annal iman yazid wa yanqus. Apakah pandangan pendapat jumhur ulama dan Imam Abi Hanifah tentang iman bertambah dan berkurang? Okay. Ini jawapan yang dekat. Jumhur ulama dan Imam Abi Hanifah boleh markah. Sekiranya pelajar jawab gini. Ni ada hak pernah saya periksa lah. Contoh-contoh ni hak pernah saya periksa ketah dia. Dia jawab lagu ni. Boleh berapa markah? Boleh berapa markah? Daripada ni. Agak-agak. Boleh berapa? Dia akan dapat 4 markah. Sekiranya jawapan dia tu dia bagi pendapat yang pertama tu daripada jumhur ulama. Ni hak dia tulis jawapan yang pertama ni daripada jumhur ulama. Maka dia akan dapat 4 markah. Tapi sekiranya jawapan pertama dia daripada Imam Abi Hanifah, dia tulis annal iman la yazid wa la yanqus, maka dia boleh kosong markah. So saya kata rugilah sebab pelajar ni pelajar ngapa. Bila dia ngapa, dia silap dari sudut penulisan markah, maka dia kerugian situ. Berapa markah tu? 6 markah. Banyak. Okey. Kemudian kalau dia buat lagu ni, dia tulis gini je. Kata-kata tu tak ada, tapi orang tak ada. Jumhur ulama, Imam Abi Hanifah, boleh markah ke tak? Agak-agak. Boleh markah ke tak? Boleh berapa markah tu? Dia boleh 1 markah. Sebab apa? Sebab sudah disebut atas tu. Jumhur ulama, Imam Abi Hanifah. Tapi sekiranya atas tu dia tidak sebut. Ma ra'yul al-ulama annal iman yazid wa yanqus. Dia tidak sebut mana-mana ulama, maka bila awak buat lagu ni dia boleh tu 1 markah. Jumhur ulama markah, Imam Abi Hanifah markah. Ini sekiranya pelajar teringat kata-kata dia, pandangan dia, tapi ingat golongan ulama tu ingat, pendapat dia nya tak ingat, maka boleh buat lagu ni. Jadi pelajar sini, sebab pelajar mumtaz ni, kalau tak boleh nak jawab sangat, jangan tinggal kosong. Buatlah setakat hak awak ingat, ataupun buat lagu tu supaya boleh markah. Jangan tinggal kosong. Pemeriksa tak boleh nak bagi markah. Tapi selagi awak tulis, walaupun jawapan dia tidak tepat, dia akan bagi markah. Boleh. Okay, seterusnya. Ni soalan gabungan. Makna dan dalil. Soalan ini biasa berada di soalan alif. Makna al-baqa, dalil, kalau Allah Ta'ala huwa awwalu wal akhir. Pendek dia jawab ke dia. Tapi markah dia besar. 5 markah. Ni mengingat dah ni. Ayat ni. Adamu akhiriyah al-wujud huwa awwalu wal akhir. Ni boleh markah 5. Sekiranya pelajar jawab lagu ni. Ada jawab dia. Tapi dalil dia pun ada. Cuma tidak ada mukaddimah dia ni. Tidak ada makna al-baqa dalil kalau Allah Ta'ala. Daripada 5 markah, nak beri berapa ke dia? Nak bagi berapa? Nombor 1, dia akan dapat berapa markah? Dia akan dapat 2 markah. Nombor 2, dia akan dapat berapa? Daripada 3, dia akan dapat 2 juga.
Sebab dia tidak ada qala Allah Ta'ala. Maka rugi situ satu markah daripada 5. Jadi hak tadi sini sebelum ni puasa juga capur tu berapa banyak dah kerugian markah yang tidak sepatutnya. Jadi hak itulah perlu ambil perhatian. Jadi saya tunjuk ni semua sebab awak yang akan menulis jawapan. Jadi awak tahu dah, bila aku tulis jawapan lagu ni, maka markah dia akan dapat banyak ni. Kalau aku tulis jawapan gini, boleh markah penuh. Nampak dah tidak? Hak tu saya nak tunjuk tu. Biar nampak yang jawapan lagu ni boleh markah banyak ni. Kemudian jawapan lagu ni, maka dia akan rugi markah sini. Sepatutnya boleh penuh. Tu saya nak ya, biar awak faham. Sebab awak yang bakal tulis jawapan dan saya ni akan jepesa. Kalau ikut hak ni, maka boleh banyak ni. Ikut hak tadi, boleh banyak tadi. Okey, kemudian kita masuk kepada bahagian yang kedua. Nak ambil dah, insya-Allah. Pukul berapa sini balik? Lambat lagi dah. Boleh lagi sejak? Boleh. Awak tunggulah, saya nak tulis. Tunggulah, nak tunggu tak? Okey, Pak Soro pun tak berapa nak ada dah ni. Tak boleh lagi kecek hari ni. Okey, untuk bahagian yang kedua, dia ada bahagian format baru. Soalan. Kalau awak tengok soalan 2024, boleh rujuk. Soalan 2024, soalan yang kelima. Ni bentuk soalan dia ni. 2025, 2024 ni soalan dia. Soalan kelima, soalan ba. Soalan apa ni? Isi tempat kosong, tapi markah dia ni markah. Soalan ni tidak sepatutnya berada di tingkat tepat. Soalan tingkat tepat apa ni? Tingkat tepat apa kak? Tingkat T1. Pilih jawapan isi tempat kosong. Sepatutnya tak ada tingkat tepat, tapi sebab dia nak membantu awak, dia bagi dah jawapan. Kecuali kalau dia kosongkan tempat tu, dia tidak bagi jawapan perkataan pilihan tu, itu mungkin tingkat tepat. Ni dia bagi dah, pilih je. Awak hanya pilih perkataan dalam petak tu isi tempat kosong. Contoh nombor 1, makna apa dia? Makna al-wujud sifat yattasifu sifatun yattasifu biha. Jawab dia. Al-mawjud wahya inda Syekh Al-Ash'ari. Jawab dia. Mushtarak lafzi. Sebab tu saya kata pelajar ni pelajar mumtaz. Boleh jawab. Jalur tu. Dia mengapa tu? Jadi soalan ni diambil daripada mana? Diambil daripada makna, mana tajuk-tajuk tu dia ada makna, diambil daripada tarikh dan diambil daripada dalil akli. Diambil daripada 3 perkara tu. Kalau hal ni diambil daripada makna, semuanya makna 2024 ni. Kalau 2020 ni diambil mana? 2020 ni. Agak-agak dia tidak ambil daripada mana? Dia ambil daripada tarikh dan juga dalil akli. Ini tajuk-tajuk bahagian yang kedua. Ingat, tajuk-tajuk bahagian yang kedua tu daripada tajuk yang ke-8 sifat ilahiyah tu. Qiyam baqa' mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah tu termasuk itulah. Jadi untuk soalan ni dia kosongkan 3 tempat, nombor 1, 3 tempat, nombor 2 untuk markah. Awak hanya isi tempat kosong, pilih perkataan yang diberi. Itu je. Dia markah bonus ya sebenarnya sini. Dan cara nak jawabnya lagu mana? Jawapan lengkapnya, jawab lagu ni. Ni jawapan lengkap untuk pelajar-pelajar mumtaz, jawab lagu ni. Nombor 1 wujud, nombor 2 al-mawjud, nombor 3 al-mushtarak. Kemudian soalan nombor 1, nombor 2 pula dud mutlak akhir. Ni nampak je lah jawapan dia.
untuk ne markah. Mudah ke senang? Mudah ke senang soalan? Mudah ke senang? Mudah. Nah, senang dia dah juga. Soalan ni soalan bonus untuk membantu pelajar boleh ne markah. Okey, kemudian soalan yang ke-6. Ni, saya tahu dah. Semua jawab sama. Cikgu awak ajar mana nak jawab soalan ni? Cikgu awak ajar mana? Gana? Awak gana jawab dia? Kalau tak boleh jawab, rakyat belakang tu jawab dah tu. Bukan tak boleh jawab, tu jawab dah tu. Dia kata, mana-mana pun dia kata, payah-payah kat rakyat belakang lah. Ataupun buat salah belakang. Betul tak? Sini tak ni. Sini tak. Pelajar mutah mana buat jawab lagu tu. Nak ne markah ni. Jadi kebanyakan lagu tu, dia akan dapat 3 markah daripada ni. Sebab soalan ni dia akan bagi 3 soalan, 3 ayat betul, 3 ayat yang salah. Cuma bagi pelajar mumtaz. Tarbiyah Islamiah Kuala Kajang, saya tidak nak awak jawab lagu tu. Baca ayat dia ni, sebab daripada ayat ni satu perkataan sahaja yang membezakan ayat tersebut betul ataupun salah. Kadang-kadang perkataan tersebut daripada haraf jar. Mana haraf jar? Tu nombor 2 tu dia ada ilah. Kalau tak ada ilah tu lagu mana betul ke salah? Situ je beza dia. Ataupun dia ada penambahan huruf. Jadi awak perhati molek. Dia ada tanda-tanda, sebab kadang-kadang kita baca depan tu supaya betul dah. Wahdaniyah sifatun min sifatil ma'ani. Cakap awak nak buat salah tu. Wahdaniyah ni, adakah dia ni daripada sifat ma'ani? Dia sebut situ ayat dia, wahdaniyah merupakan sifat daripada sifat ma'ani. Dia lupa. Salah. Salah. Tapi kalau awak buat betul belakang, rugi dah soalan tu. Baca dulu. Baca dulu. Sekiranya tak ada arwah tu, kita pulang pada awak lah. Mula-mula sekali baca dulu. Sebab dia sikit sangat je. Dia ambil mana ni kenyataan ni. Biasa dia ambil daripada makna, tarikh, dalil nakli, dan juga daripada sekali hak sifat-sifat tu mudah je sebenarnya. Dia hanya kenyataan yang berkait dengan sifat tu. Adakah dia duduk sini, adakah dia duduk sini. Jadi baca. Pelajarnya baca sebab dia nak membantu dah sebenarnya. Cuma nak beri saja ni markah ni tak munasabah. Maka dia bagi kerja sikit. Abang kita tahu siapa lah. Nak beri sebenarnya. Ni tu ya nak beri dah. Tapi abang kita tahu siapa metan, dia pun bagi ni ya. Nak bagi tu. Sama juga sini dia nak bagi ni markah. Cuma nak bagi gitu tak munasabah. Maka dia pun buatlah soalan mudah. Untuk pelajar boleh ni markah. Okey. Jadi cara nak jawab soalan ni. Cara nak jawab untuk soalan ni bagi pelajar mumtaz. Jawab ikut susunan gini. 1, 2, 3. Betul, salah, betul ke? Jawab ikut susunan ke bawah. Tapi kalau nak jawab lagu ni pun boleh. Tak ada masalah. Cuma bila hak sedap tengoknya lagu ni. Ikut bagi-bagi. Sebab bawah tu lebih banyak lagi. Kosong banyak lagi. Jadi buat lagu ni baru nampak jelas jawapan. Dan yang terakhirnya soalan ni, soalan yang terakhir, soalan ke-7, soalan ba. Isi tempat kosong berdasarkan perkataan yang diberikan, pilih dan perkataan daripada kurungan itu. Mudah ke senang soalan ni? Dia bagi dah perkataan, suruh isi tempat kosong je.
Kalau awak ngapa dah? Dia ambil daripada apa ni? Daripada tarikh, daripada makna, daripada dalil akli. Ni untuk soalan-soalan ni. Kalau ni dia ambil daripada tarikh kudrat. Kalau awak ngapa dah tarikh kudrat, maka boleh jawab dah ni. Contoh nombor 1 tu, lughatan. Apa dia? Al-quwwah wal istita'ah. Istilahan sifatun azaliyah qaimatun bi dzatihi ta'ala ya ta'ti biha ijad kullu mungkin wa adamuhu ala waqtin al-iradah wal ilm. Jadi tu jawab dia mudah ya, sebab dia ambil daripada tajuk-tajuk ataupun sifat-sifat yang awak ngapada. Sebab tu saya yakin pelajar-pelajar ni ustazah dah ni pelajar-pelajar mumtaz Tarbiyah Islamiyah Kuala Kajang 2026 insya-Allah. Tu cabaran tu saya wayak dah tu ustazah awak. Kalau main lagi tak boleh piak ni lelaki ni ada 7 orang ni kan. Jadi 7 orang ni biar jadi belakang lah. Tak ada dah ni. Kalau pupuhan ni kan ada dah lah. Dah biar jadi belakang. Okey, taruh SPM pula. Jadi untuk tahun ni SMU, maka saya harapnya pelajar ambil perhatian lah tajuk-tajuk dan juga kaedah-kaedah cara nak menjawab. Okey. Seterusnya kita tengok cara nak jawab untuk soalan ni. Cara nak jawab untuk soalan yang terakhir saat ni. Okay, cara nak jawab untuk pelajar mumtaznya, saya galakkan pelajar jawab bentuk lagu ni. Nombor 1 kuah azaliyah ya tak diijad ke bawah 1 2 3 siapa ke nombornya supaya jelas nampak jawapan kita. Tak sudut saya lah ketahnya. Tak cukup awak minta dengan pengawas biasa. Tapi naknya jawapan kita tu sebab tu lisan kita bukan huduh tapi sebab tak comel, maka biarlah susunan jawapan kita tu nampak kemah. Ada setengah-setengah pelajar tu dia puas berkali dia nukih pula ada bunga, ada batannya, bewok sekor atas batannya. Ada pernah saya jumpa puas. Tak sudut buah tu. Ataupun belakang tu dia tulis Ustaz tolonglah saya ngapada. Banyak saya jumpa ni. Saya ngapada tapi tak ingat, tak tahulah apa. Ada banyaklah kata-kata belakang tu. Semua kata-kata tu tidak akan dilayan. Minta maaf. Merayu lagu mana pun tidak akan dilayan. Jadi kita mengikut skema pemeriksaan kita lah. Ada jawapan, ada markah. Jadi jangan biarkan soalan jawapan awak tu dalam keadaan kosong, tetap kosong. Jangan. Tulis juga setakat kemampuan. Okay, seterusnya habis dah. Habis dah lah. Okay. Jadi saya bukalah kepada pelajar. Sekiranya ada soalan. Sekiranya ada soalan. Ada ke? Biasanya soalan yang terakhir dia tanya apa? Ustaz, tajuk mana tahun ni? Tajuk mana tahun ni untuk 2020? Tapi sebab saya tanya, nak jawab ke tak? Jawab ke tak? Sebelum saya jawab tu, ada soalan lain? Ada? Dalil, okey, dalil sekiranya dia tak ingat ayat, tapi dia tulis qala Allah Ta'ala, maka dia akan dapat 1 markah. Itu saya kata jangan tinggal kosong, tak ingat dalil tak apa, tapi tulislah qala Allah Ta'ala. Bismillah tak payah. Tulis qala Allah Ta'ala boleh markah. Walaupun dalil tak ada. Kalau tinggal alif lam dimaafkan lagi.
Tapi kalau salah satu perkataan, dipotong satu markah untuk ayat Quran. Tapi kalau soalan lain, jawapan tidak berkait dengan Al-Quran, 3 huruf yang salah baru dipotong. Cuma alif lam tu dia tidak ambil kira lah. Alif lam tu tidak ambil kira. Kalau ada banyak tinggal alif lam pun tak apa. Bukan maksud dia boleh tinggal. Tak. Bukan boleh tinggal. Perkataan itu ada cuma tak ada alif lam. Itu diterima lagi sebagai jawapan lengkap. Suruh fikirlah alif lam tu dah. Fikir nak jawab. Dia ada jawapan. Okey, ada lagi? Tauhid? 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 Insya-Allah. Okey, yang terakhir. Tajuk-tajuk untuk 2026. Tajuk situ tu. Okey, tajuk mana agak-agak. Tapi saya royak dah saat ni tu. Mula-mula lagi saya royaknya. Dah, tajuk mana? Tajuk utama dalam perbahasan bagi bahagian yang pertama, tajuk 1, 2, 3, 4. Tu asas dia. Banyak soalan-soalan diambil daripada bahagian. Nak fokus ke apa? Fokus kepada ta'rif, fokus kepada makna, fokus kepada pandangan ulama kalau ada, fokus kepada hukum. Tu fokus utamanya duduk situ. Hak banyaknya ta'rif lah. Tarikh, lughatan, istilahan, syar'i, banyak tu. Kemudian taklif ni makna juga banyak. Kemudian hukum tak banyak tapi ada. Dan pandangan ulama. Ada pandangan ulama. Jadi tajuk mana? Tajuk 1, 2, 3, 4. Banyak situ. Tajuk yang kelima ada 1 soalan. Tajuk yang ketujuh ada 1 soalan. Maknanya kalau nak jawab untuk 3 tajuk memadai dah tajuk 4 tajuk tu. Cuma kalau nak tambah sebab nak jawab belakang pelajar mumtaz. Lepas ni balik pada ni koyak lah mata aku ni pelajar mumtaz. Koyak bagus. Kau tak biasa koyak gitu. Aku ni pelajar mumtaz duduk atas gerai. Aku ni pelajar mumtaz nerak pula. Aku ni pelajar mumtaz nonggenya. Ingat aku ni pelajar mumtaz. Tak padan ni duduk lagu ni. Baru kisah tu. Padan dah kau dengan ngapa ni. Dengan setakat aku ngapa hari ni boleh ke jadi pelajar mumtaz. Kau takut jadi mumtaz. Takut sikit raja bubuh dalam beno gambar dia tengok muka ni. Apa pelajar-pelajar cemerlang SMU 2020 ni. Tahun lepas lah dalam beno panggil tahniah situ dia. Bila ada gambar dia. Kau takut lagu tu? Takut? Takut kau lagu tu? Tak takut tak? Jadi kalau tak takut, balik ni neng dulu dah. Aku ni mumtaz. SMU dulu kau. Lepas tu tengok pula usaha kita ngapa ni setara mana. Bila boleh ngapa, tak boleh lagi ni. Takat ni, maka kena tambah lagi, usaha lagi. Jadi syarat dia untuk cemerlang SMU, awak kena ngapa, kemudian ingat, dan boleh tulis. Faham mana faham? Faham. Faham ni nombor 14. Cukup 3 syarat depan, faham ni duduk nombor 14. Perlu ke tak? Perlu juga kadang-kadang. Tapi kalau tak ingat, tak ngapa, faham pun tak boleh nak jawab juga. Yang penting awak ngapa, ingat, boleh tulis. Itu syarat utama dia. Untuk SMU. Jadi untuk tauhid tu bahagian yang pertama. Kemudian bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua fokus kepada tajuk yang ke-8. Sifat ilahiyah. Tu sifat-sifat tu ada depan tu sifat salawiyah, sifat ma'ani, dua tasasul, kidam baqa' wahdaniyah, iradah, qiyamu bin nafsi.
ingat fokus kepada tajuk-tajuk ni. Dari sudut apa nak fokus? Dari sudut maknanya tarikh dia, tarikh setiap sifat, kemudian dalil nakli, dalil akli, dan sekiranya ada pandangan ulama ma farqu bainal qadim wal azali contohnya, maka ingat tu. Sekiranya ada perbahasan ulama, asas dia tarikh dan dalil, dalil nakli, dalil akli. Okay, itu untuk tajuk yang ke-8. 12, tajuk 12, 13 ada satu-satu. 12 ada satu soalan, 13 ada satu soalan. Tapi kalau untuk jawab dua soalan bahagian yang kedua tu memadai dah untuk soalan tajuk yang ke-8. Okay, jadi fokus kepada tajuk-tajuk tu lah. Jadi awak buat ulang kaji sikit. Buat semok ke ulang kaji sikit. Tajuk-tajuk ataupun soalan-soalan 2024 dengan 2025 ni cuba bandingkan. Cari mana perbahasan bagi tajuk tu yang tak keluar lagi soalan dia. Tapi ada. Dalam soalan, soal jawab nota awak tu ada. Maka fokus kepada soalan-soalan tu. Sebab 70% adalah soalan yang belum pernah keluar untuk tahun 2024-2025. Okey. Boleh? Ada nak tanya lagi? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada dah. Soalan tauhid. Ada kebak ke tak? Hak mana kebak dia? Ada ke tak soalan kebak? Dia letak soalan kebak tu soalan yang ketiga, soalan jin. Tu je kebak dia nya. Soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Dan juga soalan perbandingan ataupun soalan perbezaan pandangan ulama. Tu je soalan kebak dia. Soalan biasa duduk di soalan jin lah. Soalan jin. Hal lain tu awak hafal, ingat, boleh tulis insya-Allah. Okey, ada lagi? Nak tanya? Okay. Tauhid? 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 InsyaAllah. Jadi kalau tak ada soalan, setakat itu sajalah daripada saya sebagai perkongsian pada hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi sebab tidak ada yang tidur. Alhamdulillah. Rupa-rupanya orang makan sini, yang jatuh ke perut dia tidak naik ke mata. Tapi pergi ke mana, jawablah sendiri. Alhamdulillah tidak ada yang tidak. Jadi semuanya saya harap mendapat apa yang telah kita kongsi pada pagi ini, insya-Allah. Jadi setakat itu saja daripada saya. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah daripada kelemahan diri saya, dan apa yang baik itu sama-samalah awak bunuh untuk sekurang-kurangnya mumtaz bagi subjek Tauhid SMU 2026 insya-Allah. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.